Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Najmi Saiful Bahri dalam Buletin Yadim TV. Antara paparan menarik Buletin Yadim TV. Ekonomi Malaysia catat pertumbuhan 6%, rakyat terus dibela. Perdana Menteri tekad teruskan reformasi, amanah rakyat jadi keutamaan. Tiket Madani Formula 1 ditawar serendah RM200 untuk pemegang MyCard. RCI tabung haji, amanah jutaan pendeposit diperhalusi di Parlimen. APC Yadim 2025, 24 warga kerja diiktiraf, dedikasi terus dihargai. Karya bukan sekadar tontonan, dakwah perlu menyentuh jiwa. Yadim Perkasa pengurusan arsip, pelestarian warisan dakwah. Yadim Kelantan kini miliki permis sendiri. Ekonomi Malaysia terus menunjukkan prestasi memberangsangkan apabila mencatat pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar atau KDNK sebanyak 6.0% pada suku kedua 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pencapaian itu menunjukkan daya tahan ekonomi negara ketika ekonomi dunia berdepan kelembapan, krisis bekalan global serta pergolakan di Asia Barat. Pertumbuhan KDNK sebanyak 6.0% pada suku kedua 2026 mengatasi jangkaan pasaran sekaligus menjadi antara prestasi pertumbuhan suku kedua paling kukuh negara di luar tempoh pandemik sejak 2014. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata pencapaian itu turut didukung usaha kerajaan Madani memastikan kesan tekanan inflasi global tidak menjejaskan kehidupan rakyat secara berlebihan. Antara ikhtiar yang dilaksanakan termaksud bantuan menerusi budi madani, sumbangan tunai rahmah atau STR serta sumbangan asah rahmah atau SARA. Menurut beliau, kekuatan ekonomi tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan angka pertumbuhan. Sebaliknya, kemajuan itu perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat, menerusi pendapatan yang lebih bermakna, peluang pekerjaan berkualiti serta perlindungan kepada golongan rentan. Pertumbuhan ekonomi yang kukuh menjadi petanda positif, namun cabaran seterusnya adalah memastikan angka itu diterjemahkan kepada manfaat yang benar-benar dirasai rakyat. Kerajaan Madani juga akan terus memberi tumpuan kepada agenda reformasi bagi mengukuhkan asas ekonomi negara dan memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh seiring dengan peningkatan taraf hidup seluruh masyarakat. Reformasi perlu terus diperkasa dengan memastikan pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan pembangunan negara benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Itu penegasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Melaka pada 15 Ogos. Beliau turut menegaskan usaha memperkukuh tadbir urus serta memastikan mereka yang menyeleweng daripada amanah rakyat berdepan tindakan sewajarnya. Perdana Menteri turut mengakui masih terdapat keresahan rakyat yang perlu ditangani. Justeru kerajaan perlu terus mendengar pandangan masyarakat dan memperbaiki kelemahan secara terbuka serta jujur. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi hanya bermakna apabila manfaatnya dapat dirasai rakyat menerusi peluang pekerjaan, pendapatan yang lebih baik serta peningkatan kemudahan awam termasuk sekolah, hospital, pengangkutan dan perumahan. Dalam masa yang sama, isu kebobrokan dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat turut diberi perhatian termasuk membabitkan institusi seperti tabung haji dan Felda. Dalam agenda pendidikan pula, Perdana Menteri mahu reformasi pendidikan melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu tetapi turut memiliki adab, menguasai teknologi tanpa kehilangan nilai kemanusiaan serta memahami sejarah dan budaya negara. Atas keyakinan terhadap kematangan mahasiswa, beliau turut mengumumkan hasrat kerajaan Madani untuk memasukkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 atau AUKU dengan cadangan berkenaan akan dibawa ke Jemaah Menteri. Beliau turut menyeru generasi pasca reformasi dan anak muda supaya tidak menjadikan perjuangan terdahulu sekadar nostalgia, sebaliknya memahami nilai dan pengajaran daripada sejarah perjuangan tersebut.
Peminat sukan pemotoran tanah air kini berpeluang menyaksikan aksi Formula One secara langsung di Liga Antarabangsa Sepang dengan harga lebih rendah. Kerajaan mengumumkan tiket madani khusus untuk pemegang MyCard pada harga serendah RM200 bagi akses sepanjang 3 hari sempena Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 pada Oktober ini. Inisiatif berkenaan diumumkan selepas kerajaan mencapai persetujuan bersama pihak Bahrain hasil beberapa siri perbincangan berkaitan penganjuran acara berkenaan. Tiket madani itu ditawarkan khusus kepada pemegang MyCard sebagai usaha membuka peluang lebih luas kepada rakyat Malaysia untuk merasai sendiri pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula One secara langsung di Sepang. Dengan harga serendah RM200, peminat bukan sahaja berpeluang menyaksikan aksi perlumbaan, malah dapat menikmati suasana dan pengalaman acara permotoran bertaraf antarabangsa. Kerajaan sebelum ini memaklumkan sedang mempertimbangkan penjualan tiket khas kepada rakyat Malaysia sempena penganjuran Formula One pada Oktober ini. Hasil persetujuan bersama Bahrain, inisiatif itu kini direalisasikan menerusi tiket madani. Langkah berkenaan turut mencerminkan usaha kerajaan memastikan acara bertaraf dunia dapat dinikmati lebih ramai rakyat, bukan hanya dari sudut hiburan dan sukan tetapi sebagai pengalaman yang mampu menyatukan masyarakat. Seterusnya, kita ikuti edisi Yadim Cakna, segmen khas yang membawakan kupasan isu semasa secara berfakta, berimbang dan berteraskan nilai Islam. Kita ikuti kupasan isu semasa bersama Fatimah Nordin, penyampai buletin edisi Yadim Cakna. Hiburan hanya untuk berseronok. Bukan sekadar hiburan, ia juga boleh menjadi dakwah, menyemai nilai dan membentuk adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Filem dan drama bukan sekadar medium untuk mengisi masa lapang atau memberikan hiburan kepada penonton. Di sebalik setiap watak, jalan cerita dan mesej yang dipaparkan, terdapat nilai yang mampu mempengaruhi cara masyarakat melihat kehidupan, hubungan sesama manusia, bahkan membentuk cara berfikir dan bertindak. Persoalannya, sejauh manakah industri hiburan mempunyai tanggungjawab dalam membentuk masyarakat yang bukan sahaja terhibur, tetapi juga beradab? Dalam slot Yadim Cakna kali ini, kita akan membicarakan dakwah dalam hiburan dari tontonan kepada pembentukan adab. Itu kita perlu bimbingan, kita harus berguru dan guru kita harus guru yang bertanggungjawab lah. Kebanyakan mereka yang saya lihat, kebanyakan lah yang saya berkata kan, mereka masuk dalam bidang ni tanpa mengetahui apa-apa, sekadar hendak membuat program televisyen ataupun menerbit sebuah drama ke sebuah filem atau menjadi seorang pengarah tanpa mengetahui tanggungjawab pemikiran itu sendiri. Menghasilkan karya yang mempunyai nilai bukanlah sesuatu yang mudah. Pengarah sering berdepan dilema antara memenuhi kehendak pasaran yang mahukan hiburan komersial dengan tanggungjawab menyampaikan mesej yang membina. Pengarah dia terhad juga kepada peranan dia sebab ia menguasai filem akhirnya dari segi haknya ialah penerbit. Kecuali kalau pengarah itu dia juga penerbit. Tapi kalau pengarah itu bekerja untuk seseorang, sebuah production penerbitan, jadi dia terikat dengan kehendak penerbit itu. Akhirnya, hiburan tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan berapa ramai yang menonton. Jika filem dan drama mampu membentuk cara masyarakat berfikir, siapakah yang sebenarnya bertanggungjawab terhadap nilai yang kita paparkan di layar? Pengarah, penulis, pelakon, industri atau penonton sendiri? Jawapannya ialah semua pihak. Kerana setiap karya meninggalkan kesan yang mendalam kepada para penonton untuk dibawa pulang. Sesungguhnya filem dan drama yang baik bukan sekadar menghiburkan mata, tetapi mampu menyentuh hati, membuka fikiran dan membina adab. Dan setiap kesan membawa tanggungjawab. Sekian daripada saya, Fatimah NK, untuk buletin edisi Yadim Cakna. Terus bersama rakan penyampai buletin Yadim TV untuk berita seterusnya.
Kita kembali kepada berita utama Buletin Yadim TV. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI berkaitan tabung haji telah dibentangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan dalam sesi mesyuarat khas Dewan Rakyat pada 11 Ogos. Pembentangan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti dapatan serta langkah pemulihan institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini menegaskan bahawa pendedahan RCI bukan soal politik picisan, sebaliknya berkait dengan amanah dan tanggungjawab memelihara kepentingan umat Islam negara ini. Lampuran setebal 211 halaman itu menggariskan pelbagai kelemahan berkaitan tadbir urus, pengurusan dan operasi tabung haji. Antara perkara yang diberikan perhatian termasuk keputusan pelaburan yang tidak berhemat, pembayaran hibah yang tidak mampan serta amalan perakaunan yang dipersoalkan. RCI turut melaporkan kewujudan transaksi mencurigakan dan mencadangkan supaya audit forensik dijalankan bagi meneliti keputusan pelaburan terdahulu yang menyebabkan kemerosotan nilai aset. Lebih penting, laporan RCI bukan sekadar mendedahkan kelemahan, sebanyak 25 syurut tindakan penambahbaikan dikemukakan. Daripada jumlah itu, 75% telah dilaksanakan oleh pengurusan tabung haji setakat 30 Julai 2026. Antara indikator pemulihan yang turut diketengahkan kerajaan ialah kadar agihan keuntungan sebanyak 3.5% bagi tahun kewangan 2025. Pembentangan RCI tabung haji di Parlimen bukan sekadar membuka kembali lembaran masa lalu tetapi menjadi peringatan bahawa setiap amanah mesti diurus dengan integriti, ketulusan dan penuh tanggungjawab. Yadim memberikan pengiktirafan kepada 20 warga kerjanya menerusi anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2025 dan 4 lagi menerima anugerah jasa mudi kenang dalam majlis yang berlangsung di Putrajaya pada 13 Ogos. Majlis berkenaan turut menjadi medan memperkukuh hala tuju Yadim menerusi pelancaran pelan strategi serta sistem digital baharu. Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2025 itu disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan. Dalam amanatnya, beliau mengingatkan bahawa ukuran kecemerlangan organisasi bukan hanya pada pencapaian tetapi sejauh mana hasil kerja memberikan kesan dan manfaat yang dapat dirasai masyarakat serta memberi keutamaan kepada inovasi dalam dakwah agar pendekatan yang digunakan terus bersesuaian. Selain 20 penerima APC, 4 bekas warga kerja turut diraikan menerusi anugerah jasa mudi kenang selepas menamatkan perkhidmatan bersama Yadim. Keempat-empat mereka telah menabur bakti lebih 16 tahun sekaligus meninggalkan sumbangan dan pengalaman yang menjadi sebahagian daripada perjalanan organisasi. Dalam majlis sama, Yadim turut melangkah ke arah pengukuhan tadbir urus apabila menerima CJ bersih kewangan bagi tahun berakhir 2025. CJ berkenaan diserahkan Encik Azhan Abu Bakar daripada MHA Associates kepada Ketua Pegawai Eksekutif Yadim Haji Zamri Zainal Abidin dan disaksikan Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan serta Yang di-Pertua Yadim Datuk Dr. Hassan Bahrun. Turut diadakan ialah peluncuran buku Pelan Strategi Yadim 2026 hingga 2030 serta sistem digital Yadim Atlas Insani. Sejak diperkenalkan pada 2010, hampir 209 pegawai dan kaki tangan Yadim telah menerima pengiktirafan atas kecemerlangan perkhidmatan mereka. Pengiktirafan tadbir urus dan transformasi digital yang digerakkan ini memperlihatkan usaha Yadim membina organisasi yang bukan sahaja cekap dari sudut pengurusan, malah terus berupaya menyampaikan dakwah yang relevan dan memberi impak. Bukan sekadar menghasilkan karya kreatif, pengkarya juga mempunyai tanggungjawab untuk menyampaikan mesej yang membawa manfaat kepada masyarakat. Itu antara pesanan Ketua Pegawai Eksekutif Yadim Haji Zamri Zainal Abidin ketika bersama peserta layar dakwah Yadim 2026 di Ibu Pejabat Yadim pada 15 Ogos. Haji Zamri Zainal Abidin ketika menyampaikan slot seni berkualiti dakwah bererti kepada peserta layar dakwah Yadim 2026 mengingatkan bahawa penghasilan filem pendek bukan sekadar proses menghasilkan kandungan untuk ditonton, sebaliknya perlu menjadi medium yang mampu membawa mesej dakwah kepada masyarakat.
Menurut beliau, karya yang dihasilkan tidak seharusnya berakhir selepas selesai didokumentasikan, tetapi perlu difikirkan bagaimana ia boleh memberi kesan dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Mesej Islam diketengahkan juga perlu disampaikan secara mudah, dekat dengan masyarakat dan bersifat memudahkan agar mampu diterima oleh pelbagai lapisan penonton. Sementara itu, sesi sebelah petang diteruskan dengan perkongsian tokoh drama dan seniman tanah air Datuk Ahmad Tamimi Siregar menerusi slot nilai estetika dalam filem. Perkongsian beliau memberi penekanan terhadap kepentingan nilai seni dalam sesebuah karya dakwah. Selain memastikan kandungan yang diketengahkan mempunyai mesej yang jelas dan dekat dengan realiti kehidupan masyarakat. Penganjuran layar dakwah Yadim 2026 menjadi ruang kepada bakat muda untuk menggabungkan kreativiti, ilmu dan nilai dakwah dalam menghasilkan karya yang lebih berkualiti serta relevan dengan perkembangan industri kandungan masa kini. Selaku badan yang telah melestarikan gerakan dakwah lebih 50 tahun, Yadim memiliki pelbagai bahan penerbitan dan rekod yang merakam sejarah perjalanan dakwah serta perkembangan organisasi. Justru, Yadim mendapatkan khidmat nasihat Arkib Negara Malaysia berkaitan pengurusan bahan digital dan koleksi penerbitannya menerusi sesi khidmat nasihat dan penilaian pengurusan bahan digital serta koleksi penerbitan yang berlangsung di Ibu Pejabat Yadim pada 12 Ogos. Sesi berkenaan memberi tumpuan kepada kaedah pengurusan, penyimpanan dan pemeliharaan rekod serta bahan digital yang mempunyai nilai sejarah dan intelektual. Ketua Pegawai Eksekutif Yadim Tuan Haji Zamri Zainal Abidin menyampaikan ucapan alu-aluan pada sesi berkenaan. Delegasi Arkib Negara Malaysia pula diketuai Ketua Seksyen Arkib Digital Encik Zaidil Akmal Zainuddin bersama Pegawai Arkib Kanan Seksyen Arkib Pandang Dengar Puan Ros Idayu Omar. Turut hadir barisan pengurusan kanan Yadim termasuk pengarah kanan sektor media dan penerbitan dakwah Puan Zalilah Bahari serta pengarah bahagian berkaitan media, penerbitan, teknologi dakwah dan pentadbiran. Perbincangan turut meneliti langkah penambahbaikan dalam menguruskan koleksi penerbitan Yadim agar lebih sistematik selain memastikan bahan-bahan bersejarah dapat dipelihara untuk kegunaan generasi akan datang. Usaha ini penting bagi memastikan khazanah dakwah yang dihasilkan Yadim sepanjang lebih 5 dekad bukan sekadar tersimpan, malah boleh dicapai, dirujuk dan dimanfaatkan sebagai sumber ilmu serta dokumentasi sejarah gerakan dakwah negara. Selepas lebih 2 dekad beroperasi secara menyewa, Yadim Negeri Kelantan kini melangkah ke fasa baharu apabila memiliki pejabat sendiri. Detik bersejarah itu diraikan menerusi sesi penyerahan kunci pejabat baharu Yadim Negeri Kelantan di Jalan Sultan Ibrahim, Kota Baru pada 10 Ogos. Sesi penyerahan kunci dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh pengarah Yadim Kelantan, Puan Yusnita Muhammad Yusof yang menzahirkan kesyukuran atas terlaksananya penyerahan berkenaan. Pengarah kanan sektor pengurusan Yadim, Encik Megat Muhammad Azlan Mat Arsyad turut menyampaikan ucapan bagi meraihkan detik bersejarah itu. Lokasinya yang lebih mudah dikenali juga diharap dapat meningkatkan keterlihatan Yadim di samping memudahkan masyarakat mendapatkan khidmat dan maklumat berkaitan dakwah. Pembukaan pejabat baharu ini bukan sekadar menandakan perubahan lokasi tetapi menjadi simbol satu lembaran baharu Yadim di negeri Kelantan dalam memperkukuhkan gerak kerja dakwah dan khidmat kepada masyarakat serta terus melangkah lebih jauh menyantuni masyarakat serta memperkasa agenda dakwah di negeri itu. Yadim Kelantan turut merangkamkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu merealisasikan hasrat memiliki premis sendiri, khususnya pihak kontraktor serta seluruh warga kerja Yadim yang memberikan komitmen sepanjang proses berkenaan. Untuk mengikuti perkembangan aktiviti Yadim di seluruh negara, berikut dipaparkan laporan ringkas program yang telah dilaksanakan oleh Yadim Negeri dan bahagian-bahagian Yadim. Yadim terus bersinar untuk umat. Langkah kita seiring waktu
membina harapan yang padu. Suara hati takkan terhenti, menyinar dunia dengan murni. Bersatu dalam satu arah, menyemai cinta meneguh ukhuwah. Kita bawa cahaya dakwah, menerangi setiap jiwa. Dengan iman dan juga takwa, kita melangkah bersama. Yadim terus marah ke depan. Demikian rakaman aktiviti Yadim dari seluruh negara. Sebelum mengakhiri siaran, ikuti momen majlis perpisahan Faiz Ishak, warga kerja unit grafik bahagian media dan teknologi dakwah Yadim. Semoga terus cemerlang dalam kehidupan. Terima kasih kerana terus setia bersama Buletin Yadim TV. Saya Najmi Saiful Bahri mengakhiri siaran dengan ucapan salam Malaysia Madani. Terus ikuti kami di semua platform media sosial rasmi Yadim. Sekian, terima kasih.